Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Daeng. Jadi pada hari ini, topik utama kita ialah analisis kesalahan bahasa. Jadi apa yang akan kita semak pada hari ini? Hari ini jom kita semak tata bahasa. Baik, di sini ada 3 pilihan cara penulisan 1960-an. Soalannya, yang manakah betul? Dah dapat jawapan? Jawapan yang betul ialah nombor 2, 1960 sempang an. 1960 sempang an. Kerana inilah cara penulisan mengikut rumus ataupun peraturan dalam tata bahasa bahasa Melayu. Lihat paparan yang seterusnya. Yang manakah yang betul? Satu atau nombor 2? Ayo, uji minda awak semua. Jawapan yang betul ialah nombor 2. Jawapan yang betul ialah nombor 2. Gus bermaksud semua. Gus bermaksud semua. Maka nombor 2 ialah sekali semua ataupun sekali gus perlu dipisahkan. Seterusnya, perkataan biadab. Yang manakah penulisan yang betul? Jawapannya ialah nombor 1. Jawapannya ialah nombor 1. B merupakan kata pinjaman dalam bahasa Arab yang bermaksud tiada. B merupakan pinjaman bahasa Arab bermaksud tiada. Maka biadab bermaksud tiada adab. Seterusnya, yang manakah yang betul? 1 atau 2? Apakah perbezaan antara kedua-duanya? Nombor 1 ada huruf R. Ber. Nombor 2 tiada huruf R. Yang mana ber. Yang manakah yang betul? Jawapannya ialah nombor 1. Jawapannya ialah nombor 1. Berserta. Baik. Di sini ada 3 pilihan jawapan. Ini merupakan kata apa? Ini ialah kata majmuk. Kata majmuk. Antara nombor 1, 2 dan 3, yang manakah yang betul cara penulisannya? Adakah dirapatkan? Adakah dijarakkan dan diletak tanda sempang atau dijarakkan sahaja? Ayo, uji minda awak sekali lagi. Dah teka? Jawapannya ialah nombor 3. Jawapannya ialah nombor 3. Atur, jarak, cara. Ini merupakan kata majmuk yang terpisah bentuknya. Dan seterusnya, rasa-rasa yang mana yang betul? 1, 2 atau 3? Yang manakah paling kerap awak lihat? Baik, kita lihat. Nombor 1, berbahaya. Berbahaya. Dalam bahasa Melayu Malaysia, kita ada imbuhan ber. Perlu diingat, dalam bahasa Melayu Malaysia, kita ada imbuhan ber. Maka nombor 1 adalah betul. Bagaimana dengan nombor 2? Merbahaya. Merbahaya. Perlu diingat, ini merupakan amaran penting. Dalam bahasa Melayu Malaysia, tiada imbuhan mer. Tiada imbuhan mer.
maka merbahaya tidak wujud ataupun salah dalam bahasa Melayu Malaysia. Dan bagaimana dengan nombor 3? Nombor 3, mara bahaya. Mara bahaya yang membawa maksud kepada bermacam-macam bencana ataupun bermacam-macam bahaya. Maka jawapan yang betul ialah nombor 1 dan nombor 3. Adakah awak berjaya untuk soalan ini? Sekiranya betul, tahniah. Baik, bagaimana dengan penulisan yang ini? Taksub ataupun ta'asub. Pastinya awak menjawab jawapannya nombor 1, bukan? Hakikatnya, yang betul ialah nombor 2. Yang betul ialah nombor 2, ta'asub. Ini merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Diperolehi atau diperoleh. Yang manakah yang selalu awak jumpa dalam penulisan? Pastinya perkataan diperolehi, bukan? Malangnya, jawapan yang betul ialah diperoleh. Diperoleh. Diperolehi tidak wujud dalam bahasa Melayu Malaysia. Ini merupakan imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman. Perkataan pro, perkataan anti, perkataan pra, perkataan pasca. Ini semua merupakan imbuhan pinjaman. Soalannya, bagaimanakah cara penulisan yang betul bagi imbuhan-imbuhan yang dinyatakan? Kalau dilihat dari paparan, kita akan lihat 1, 2 dan 3. Ada yang diletakkan tanda sempang, ada yang dirapatkan dan ada yang dijarakkan. Kata kuncinya senang. Apa dia kata kuncinya? Imbuhan pinjaman apabila menerima kata nama am perlu dirapatkan. Saya ulang, imbuhan pinjaman apabila disatukan dengan kata nama am, maka penulisannya perlu dirapatkan. Dan jelas di sini jawapan yang betul ialah nombor 2. Jawapan yang betul ialah nombor 2. Seterusnya, imbuhan pinjaman anti. Kalau sebelum ini saya nyatakan bahawa apabila kata imbuhan menerima perkataan kata nama am, maka penulisannya perlu dirapatkan. Betul? Tetapi sebaliknya, apabila menerima kata nama khas, maka penulisannya perlu dijarakkan dan diletakkan tanda sempang. Kalau dilihat pada paparan, maka jawapan yang betul ialah nombor 1. Jawapan yang betul ialah nombor 1. Baik. Ketiga-tiga ini dipaparkan cara penulisan kata penguat dalam bahasa Melayu Malaysia. Nombor 1, sangat cantik sekali. Nombor 2, amat cantik sekali. Nombor 3, sungguh cantik sekali. Rasa-rasa yang manakah yang betul? 1, 2 atau 3? Baiklah, pelajar. Untuk makluman awak,
Bagi kata penguat sangat, amat, sungguh dalam bahasa Melayu Malaysia boleh disertakan dengan sekali. Maka jawapan yang tepat untuk soalan ini kesemuanya betul. Bagaimana dengan kata penguat ini, iaitu kata penguat paling? Untuk makluman para pelajar, kata penguat paling tidak boleh disertai sekali. Kalau ingin menulis perkataan paling, maka dalam bahasa Melayu memadai dengan menulis paling indah ataupun indah sekali. Maka jawapan yang betul ialah nombor 2 dan nombor 3. Seterusnya, perkataan tengah hari. Bagaimanakah cara penulisan singkatan bagi perkataan tengah hari? Nombor 1, nombor 2 atau nombor 3? Yang manakah yang betul? Sudah dapat jawapan? Jawapannya ialah nombor 2. Jawapannya ialah nombor 2. TGH titik merupakan singkatan bagi perkataan tengah. Manakala seterusnya perkataan hari. Yang manakah yang betul bagi terjemahan perkataan bahasa Inggeris online? Perkataan bahasa Inggeris online. Adakah dalam talian atau atas talian? Perkataan online. Jawapannya ialah nombor 1. Dalam talian. Dalam talian. Kenapa atas talian salah? Hal ini demikian kerana talian merupakan sesuatu yang bersifat tidak konkret ataupun subjektif, tidak boleh disentuh. Maka jawapan yang betul ialah dalam talian. Kalau atas, kita boleh katakan sebagai atas meja. Contoh, sesuatu yang boleh disentuh, yang bersifat konkret. Seterusnya, penggunaan kata sendi nama. Kata sendi nama. Di atau pada bagi merujuk perkataan hari raya. Yang manakah yang betul? Jawapannya ialah nombor 2. Jawapannya ialah nombor 2. Hari raya merujuk kepada masa. Maka pada dalam bahasa Melayu disesuaikan dengan penggunaan masa. Seterusnya, yang manakah yang betul? 1, 2 atau 3? Cuba pelajar fikirkan. Yang manakah cara penulisan yang tepat dalam bahasa Melayu Malaysia? Jawapannya ialah nombor 1 dan nombor 3. Kenapa? Dari hari ke hari. Maka apabila yang pertama hari, maka yang kedua perlu mengikut hari juga. Nombor 2 ternyata salah kerana hari kemudian diikuti dengan perkataan sehari. Maka salah. Nombor 3, sehari diikuti perkataan sehari. Jawapannya adalah betul. Baik. Seterusnya, 1 atau 2, yang manakah yang betul? Perlu diingat para pelajar, warga negara merupakan kata majmuk
yang telah mantap bentuknya. Apa maksud kata majmuk yang telah mantap bentuknya? Okey, dengar betul-betul. Kata majmuk yang telah mantap bentuknya, penulisannya perlu dirapatkan. Warga negara. Warga negara satu perkataan yang mana warga dan negara perlu dirapatkan. Sekarang ini persoalannya bagaimana penulisan sekiranya kata majmuk yang telah mantap bentuknya ini digandakan. Adakah nombor 1 yang betul ataupun nombor 2 yang betul? Jadi, yang manakah jawapannya? Jawapannya ialah nombor 2. Jawapannya ialah nombor 2. Warga negara. Kerana kata majmuk yang telah mantap bentuknya ini tidak boleh dipisahkan. Oleh itu, warga negara perlu diikuti juga perkataan warga negara. Seterusnya, ini juga merupakan kata majmuk. Tetapi ini bukan kata majmuk yang mantap bentuknya. Sebab itu, penulisannya terpisah. Perkataan Perdana Menteri. Persoalannya, yang manakah cara penulisan yang betul? 1 atau 2? Kalau sebelum ini, saya katakan kata majmuk yang telah mantap bentuknya apabila digandakan, maka perkataan tersebut perlu ditulis sama. Contohnya, warga negara. Kerana ejaannya dirapatkan satu perkataan. Tetapi yang ini Perdana Menteri, dua perkataan. Apabila digandakan, maka perkataan pertama tidak perlu tulis penuh. Contohnya, Perdana Menteri. Maka nombor 1 adalah betul. Nombor 2 salah. Baik, lihat pada paparan. Perkataan kata dasar lantik. Apabila menerima imbuhan apitan, yang manakah yang betul? Adakah imbuhan per tambah an ataupun imbuhan pe atau an? Baik para pelajar, sebenarnya ada rumus untuk perkataan ini. Dalam bahasa Melayu, kita ada perkataan melantik. Kita ada perkataan melantik. M-E-L-A-N-T-I-K. Tetapi dalam bahasa Melayu, kita tidak ada perkataan berlantik ataupun merlantik. Kita tidak ada. Oleh sebab itu, jawapan yang betul bagi perkataan ini ialah nombor 2. Pelantikan. Asalnya daripada melantik. Dan seterusnya, paparan berikut. Yang manakah yang betul? Saya percaya ramai yang akan jawab 1 adalah betul. Okey, dengar penjelasan saya. Dalam bahasa Melayu, kita tidak ada perkataan menglibat. Menglibat. M-E-N-G-L-I-B-A-T. Kita tidak ada perkataan menglibat. Kita ada perkataan melibat. M-E-L-I-B-A-T. Melibat. Oleh itu, jawapan yang betul bagi perkataan kata dasar libat apabila menerima imbuhan
ialah nombor 2. Ialah nombor 2. Pelibatan. Pelibatan. Tetapi masyarakat sekarang sudah terbiasa menggunakan perkataan penglibatan. Perkataan penglibatan. Seharusnya perkataan yang betul ialah pelibatan. Inilah perkataan yang perlu dibetulkan oleh masyarakat Malaysia. Begitu juga dengan perkataan lihat. Apabila menerima imbuhan apitan, yang manakah yang betul? Satu atau dua? Kita berbalik kepada rumus yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Adakah dalam bahasa Melayu ada perkataan menglihat? M-E-N-G-L-I-H-A-T. Adakah dalam bahasa Melayu ada perkataan menglihat? Jawapannya tiada. Dalam bahasa Melayu, kita ada perkataan melihat. M-E-L-I-H-A-T. Maka, jawapan yang betul ialah nombor 1. Pelihatan. Pelihatan. Sama seperti perkataan penglibatan, masyarakat masih belum cakna yang manakah yang sepatutnya. Oleh itu, para pelajar menjadi tanggungjawab awak semua untuk membetulkan yang sebetulnya. Jadi, yang betul ialah pelihatan. Seterusnya, perkataan was-was. Biasa dengarkan? Bagaimanakah cara penulisan perkataan ini? Adakah nombor 1, nombor 2 atau nombor 3? Was-was bermaksud ragu-ragu. Okay. Was-was bermaksud ragu-ragu. Adakah was digandakan menjadi was ataupun was-was satu perkataan ataupun uwas-uwas? Jawapan yang betul ialah nombor 2. Was-was satu perkataan. Baik, perkataan uar-uar ataupun war-war ataupun war-war. Yang manakah awak rasa yang betul? Dalam bahasa Melayu ada perkataan uar. Uar. Maka apabila digadakan menjadi uar-uar, bukannya war-war, bukannya war-war. Jawapan yang betul ialah nombor 1. Rela ku pujuk. Yang manakah yang betul? 1 atau 2? Apakah perbezaan penulisan ini? Nombor 1, perkataan ku dengan perkataan pujuk dijarakkan. Nombor 2, perkataan ku dengan pujuk dirapatkan. Jawapan yang betul ialah nombor 2. Perlu dirapatkan kata singkatan ku apabila ditemukan dengan kata kerja. Ku baca, ku pujuk, ku cinta dan sebagainya. Baik, seterusnya. Salah satu nama sayuran. Yang manakah yang betul? Kobis atau kubis? Pastinya, pelajar selalu mendengar masyarakat menyebut kobis. Tetapi hakikatnya yang betul ialah kubis. Kubis. Berikut merupakan penulisan perkataan
Istirahat atau istirehat. Yang manakah yang betul dalam bahasa Melayu Malaysia? Perlu diingat para pelajar, perkataan ini merupakan kata pinjaman dalam bahasa Arab. Maka, jawapan yang betul ialah istirahat. Resepi atau resipi, yang manakah yang sepatutnya penulisan dalam bahasa Melayu Malaysia? Biasanya, masyarakat akan mengatakan resepi. Tetapi dalam bahasa Melayu Malaysia, yang betul ialah resipi. Seterusnya, perkataan insya-Allah. Bagaimanakah cara penulisan yang betul? Adakah SY ataupun SH? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, penulisan yang betul bagi kalimah ini ialah nombor 1. Insya sempang Allah. SY. Kita lihat perkataan seterusnya. Ria atau riak. Bunyi hampir sama. Tetapi adakah perbezaan makna ataupun salah satu sahaja yang betul? Jawapannya, kedua-duanya betul tetapi berbeza makna. Kita lihat yang pertama. R-I-A-K. Riak. Riak ini kita boleh katakan seperti riak wajah. Tetapi untuk nombor 2, I-Y-A-K bermaksud takbur, suka menunjuk-nunjuk. Baiklah para pelajar, perkataan yang selalu awak lihat. Kata alu-aluan atau kata-kata aluan. Perkataan alu perlu digandakan menjadi alu-aluan. Bukannya perkataan kata yang digandakan kerana kita mengalu-alukan. Maka jawapan yang betul ialah nombor 1. Seterusnya, salah satu benda yang ada di dapur rumah masing-masing. Tetapi yang manakah cara penulisannya yang betul? Adakah sinki ataupun nombor 2, sinki? Cuba para pelajar jawab seketika. Sudah ada jawapan? Sudah pasti dengan jawapan anda? Baiklah para pelajar, jawapan yang betul ialah nombor 1, sinki. Sinki iaitu tempat penadah air paip, tempat membasuh pinggan mangkuk dan lain-lain lagi. Seterusnya, salah satu juadah semasa Hari Raya Aidilfitri. Yang manakah yang betul? Seronding atau serunding? Mungkin ramai pelajar yang jawab nombor 2, serunding. Tetapi jawapan yang tepat ialah seronding. Seterusnya, salah satu pakaian untuk lelaki yang dipakai ketika berbaju Melayu dan sebagainya. Adakah penulisannya sampin ataupun samping? Jawapannya, yang manakah yang betul para pelajar? Siapa jawab nombor 1? Siapa jawab nombor 2? Kita lihat siapakah yang betul. Jawapan yang betul ialah nombor 2, samping. Kerana samping ini berada di samping kita apabila diikat berada di samping.
Jawapannya nombor 2. Bagi jenis kuih berikut, bagaimanakah bentuk penulisan yang betul? Adakah tart nenas ataupun tart nenas ataupun tart nanas ataupun tart nanas? Yang manakah yang betul para pelajar? Sudah ada jawapan? Jawapan yang betul ialah nombor 3. Dalam bahasa Melayu, penulisan yang betul ialah T-A-R-T, merujuk tart dan nanas. Baik para pelajar, kata dasar perkataan email. Apabila menerima imbuhan apitan, bagaimanakah cara penulisannya? Perlu diingat, penulisan kata dasar email ialah E sempang mail. E sempang mail. Tetapi bagaimanakah penulisannya jika menerima imbuhan apitan? Cuba para pelajar baca satu persatu mengikut ejaan yang ditulis. Yang pertama, mengemelkan. Yang kedua, mengemelkan. Yang ketiga, mengemailkan. Jadi, saya pasti apabila pelajar menyebut, pelajar akan tahu jawapannya. Jawapannya betul ialah nombor 3, mengemailkan. Seterusnya para pelajar, ini merupakan kata majmuk daripada perkataan kuat kuasa. Daripada perkataan kuat kuasa. Perlu diingat, perkataan kuat kuasa merupakan kata majmuk yang terpisah bentuknya. Bermaksud dua perkataan, kuat, jarak, kuasa. Ada dua perkataan, tidak dirapatkan. Apabila menerima imbuhan awalan, maka penulisannya tetap dijarakkan. Ini rumus. Apabila kata majmuk yang terpisah bentuknya menerima imbuhan awalan atau akhiran, maka penulisannya masih terpisah. Kita lihat nombor 1. Berkuat kuasa dirapatkan. Ternyata nombor 1 salah. Kita lihat nombor 2. Penguat kuasa. Penguat kuasa menerima imbuhan peng dan dirapatkan, maka nombor 2 juga salah. Nombor 3 dan nombor 4 menerima imbuhan dan penulisannya tetap dipisahkan. Maka jawapannya nombor 3 betul, nombor 4 betul. Baik para pelajar, yang manakah terjemahan dalam bahasa Melayu bagi merujuk perkataan bahasa Inggeris air conditioning? Aircon. Yang manakah yang betul? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Penghawa dingin, pendingin hawa dan penyaman udara. Dalam bahasa Melayu Malaysia, ketiga-tiga ini adalah betul. Penghawa dingin, pendingin hawa dan penyaman udara. Tetapi untuk makluman para pelajar, penyaman udara merupakan perkataan yang paling terkini digunakan. Penyaman udara. Kita berbalik kepada kata majmuk. Kata majmuk perkataan kemas kini. Perlu diingat, perkataan kemas kini bukannya kata majmuk yang mantap. Kemas kini perkataan kata majmuk yang terpisah bentuknya. Maka ada dua perkataan, kemas, jarak dan kini. Ini merupakan dasarnya. Kata majmuk kemas kini dipisahkan penulisannya. Kita berbalik kepada rumus yang saya beri tadi. Apabila menerima imbuhan awalan atau akhiran, maka penulisannya tetap terpisah. Kita lihat nombor 1. Kemas kini.
Pastinya salah kerana kemaskini dua perkataan. Nombor 2, betul, kemaskini dua perkataan. Nombor 3, menerima imbuhan meng, maka, dipisahkan, maka jawapannya betul, mengemaskini. Nombor 4 ternyata salah kerana kata majmuk yang terpisah apabila menerima imbuhan tetap terpisah penulisannya. Mungkin sering kita dengar masyarakat menyebut saya cintakan awak. Terjemahan daripada perkataan I love you. Tetapi adakah betul penulisan tersebut? Perlu diingat, apabila kata adjektif ingin ditambahkan dengan imbuhan belakang, maka kena letak cinta akan, rindu akan, sayang akan, benci akan. Tidak boleh tulis perkataan cintakan, tidak boleh tulis perkataan sayangkan, bencikan, tidak boleh. Maka jawapan yang betul ialah nombor 2. Baik para pelajar, seterusnya yang menikah yang betul. Baharu, baru, baharu atau baru. Kita lihat pelajar. Nombor 1, baharu. Betul. Sebab apa? Ini merujuk kepada nama tempat. Contohnya Johor Bahru. Nombor 2, baru. Dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai just. I just came. I just arrived. Atau dalam bahasa Melayu, saya baru sampai. Saya baru datang. Nombor 3, baharu merujuk kepada new. New student, pelajar baharu. New university, universiti baharu. Nombor 4, baru merujuk pada tempat. Contohnya kota baru. Maka keempat-empat ini betul dalam bahasa Melayu mengikut konteks. Dan yang terakhir para pelajar. Ini merupakan ayat pasif. Cuba cari bagaimanakah bentuk aktifnya. Dah dapat belum bentuk aktifnya? Bentuk aktifnya ialah saya membaca buku ini. Okey, atau saya baca buku ini. Apabila dipasifkan, adakah buku ini dibaca oleh saya? Ataupun buku ini saya baca? Ataupun buku ini ku baca? Ataupun buku ini ku baca yang dijarakan? Maka perlu diingat, apabila ayat aktif saya, maka apabila dipasifkan tidak boleh diletakkan di dan oleh. Tidak boleh. Maka perlu ditukar pada nombor 2. Buku ini saya baca. Okey, ataupun aku membaca buku ini. Apabila dipasifkan akan menjadi buku ini ku baca. Baik para pelajar, awak faham semua? Terima kasih kerana mendengar sampai habis dan belajar sesuatu yang mungkin baharu bagi awak semua. Tahniah saya ucapkan, jadi manfaatkan ilmu yang dipelajari pada kali ini. Terima kasih dan berjumpa lagi.